Video hari ni aku nak sembang punca kematian yang paling tragis, hitam di dalam WWE ini. Kita nak tribute untuk Owen Hart. Owen Hart merupakan adik kepada Bret Hart, The Hitman tu. Sebelum dia meninggal dunia, dia bawa karakter The Blue Blazer ni. Dia ala-ala superhero komedi macam tu. Peristiwa hitam ini berlaku pada tahun 1999 yang di mana berlangsungnya satu PPV iaitu Over the Edge, di mana time tu idea kreatif daripada WWE dia nak buat si Owen Hart ni bawa karakter The Blue Blazer ni nak turun daripada atas arena, turun ke ring lah untuk dia punya entrance dia. Tapi masa dia nak turun daripada atas arena tu, ada something yang berlaku dekat dia punya harness, ada problem sedikit lah. Dan disebabkan problem tu, si Owen Hart ni